majlis pada pagi yang mulia ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung semula surah Al-Waqi'ah ayat yang ke berapa? Yang ke-6 kan? Kita baru habis ayat yang ke-5 pada minggu lepas. Tetapi ayat yang ke-5 ni berkait dengan ayat yang ke-6 berkait dengan ayat yang ke-5. Kita baca daripada ayat 5 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون صدق الله العظيم. Susah nak berhenti surah Waqi'ah ni sebab dia berkait-kait cerita-cerita dia tidak habis. Itu pun tidak habis juga yang kita baca tu. Ayat yang ke-6 ini berkait dengan ayat yang ke-5. Cuba kita terjemahkan dulu ayat yang ke-5. Wa, apa makna wa? Ayat yang ke-5. Dan bussat, telah dihancurkan. Ia telah dihancurkan, ya. Tetapi ini adalah fi'il apa ni? Fi'il madhi majhul. Bila fi'il madhi majhul, kita kena cari apa? Kena cari naib fa'il. Ya, naib fa'il dia di sini ialah al-jibal. Tetapi naib fa'il ni dia bagi depan sempena nama fa'il. Fa'il bagi depan. Tapi kalau naib fa'il pun bagi depan. Cuma makna dia lain. Naib fa'il makna dia seperti maf'ul lebih. Telah dihancurkan akan
bukit bukau atau gunung ganang itu. Ya. Kemudian diulang perkataan bussat itu dalam bentuk masdar, iaitu bassa. Apa makna masdar? Kata terbitan. Kalau fi'il madhi bunyi bassa, ya, mudhari' yabussu, jadi masdar dia jadi bassan. Diulang dalam bentuk tu sebab apa? Kenapa dia bagi atas diulang semula bentuk bussat tadi? Sebab dia maf'ulun mutlak. Apa makna maf'ulun mutlak? Pertama, dia adalah isim bagi apa? Atas. Ya, isim bagi atas mengulang perkataan yang sama, iaitu perkataan bussat diulang, tapi mesti dalam bentuk apa? Masdar, iaitu kata terbitan. Maka ia bertujuan untuk apa? Menegaskan, dihancurkan akan gunung ganang itu bassan, dengan sehancur-hancurnya. Macam tu, ya. Barulah kita masuk ayat yang ke-6, iaitu fakanat. Tengok sini, bagus lagi tak? Azam yang tersampaian nak isi. Fakanat habaan munbassa. Ayat yang ke? Yang ke. Fa mana apa? Kalau dia menyambung cerita bukit tadi, gunung ganang yang dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, maka dia menyambung, maka dia adalah haraf ataf. Kalau haraf ataf, macam mana kita nak terjemahkan dia? Lalu. Okay? Ini perkataannya banyak berulang, ya. Kanat ini berulang terlalu kerap dalam Al-Quran, hampir 1300 kali. Ya? Cuma tuan-tuan kena tahu pecahan dia. Kalau fi'il madhi bunyi macam mana? Kana. Macam mana nak terjemah kana? Apa dhamir dia fi'il madhi ni? Dia adalah, dia telah, dia telah menjadi, dia telah berada. Pernah tak kita bincangkan? Ya, dia telah, dia adalah. Ini fi'il madhi apa dipanggil? Naqis. Naqis ni makna tak sempurna makna dia. Ni macam bukan fi'il pun maknanya. Dia telah, bukan perbuatan. Dia adalah, itu bukan perbuatan. Ni fi'il yang tak sempurna. Kadang-kadang kita terjemah dia telah menjadi. Ini bukan perbuatan yang sempurna, bukan menjadikan. Dia menjadi, dia telah menjadi seorang guru, macam tu. Bukan perbuatan yang sempurna. Okay? Dia telah berada. Susah-susah, semua tak boleh pakai. Terjemah dia je. Tinggal dia je. Yang lain tak payah terjemahkan. Ya? Tak payah terjemah dah. Tetapi untuk dalam surah Al-Waqi'ah ini, yang mungkin paling sesuai ialah terjemahan yang ketiga, dia telah menjadi. Ia telah menjadi. Okay? Bila kita jumpa kana fi'il madhi, fi'il mudhari' dia bunyi macam mana? Yakunu. Ini mesti dikuasai secepat mungkin pecahan-pecahannya. Makna yakunu macam mana? Mungkin kita kalau gunakan terjemahan 3, dia sedang menjadi atau dia akan menjadi, ya. Kemudian kita mesti tahu pecahan fi'il amarnya. Macam mana bunyinya? Kun. Kun. Ya. Macam mana kita nak terjemahkan dengan terjemahan 3? Jadilah oleh engkau. Sebab fi'il amar mesti bermula daripada
anta. Okey. Dan selepas tu tuan-tuan kena juga tahu macam mana fi'il lawan amar ialah nahi. Macam mana bunyinya? La takun. Macam mana nak terjemah la takun? Janganlah engkau menjadi. Okey. Cuba tuan-tuan jalankan dulu. Saya nak dengar secara pantas empat-empat ni dengan menggunakan diagram warna kuning. Siapa yang dah hafal tak payah buka dah. Okey, cuba jalankan. Huwa kana, huma, hum, hiya, huma, hunna, hunna kunna. Ingat tak tu? Macam qala kulna. Hunna kunna. Okey, anta kunta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, nahnu kunna. Apa makna kunna? Kami telah menjadi. Maknanya dahulu kami telah menjadi. Okey, cuba jalankan fi'il mudhari'. Huwa yakunu, huma, hum, hiya, huma, hunna yakunna, anta takunu, antuma, antum, ma mana takununa. Antum mana apa antum? Kamu semua sedang atau akan menjadi. Okey, anti takunina, antuma, antunna, takunna, ana akunu. Ana akunu, saya akan menjadi. Kalau sa akunu, saya akan menjadi. Nahnu nakun. Okey, cuba jalankan fi'il amar. Antakun. Kalau antuma mesti dua harakat ku dia. Kembalikan waw semula ku na. Semula antakun, antuma, kuna, antum, anti. Apa makna kuni? Jadilah oleh engkau, wahai perempuan. Perempuan okeylah, jangan wahai betina. Okey, antuma kuna, antunna kunna. Okey, nahi, larang. Macam mana nak larang? Janganlah kau jadi. Anta la takun, antuma la takuna. Dia akan kembalikan waw dia semula, bukan la takuna, tetapi la takuna. Okey, semula anta la takun, antuma, antum, anti, antuma, antunna, la takunna. Okey, tugas kita bila dah kenal pecahan dia ni, sebab kana kita kena cari apa? Kita kena cari isim kana. Itu memang ni, tak kisah jumpa dia ni ke madhi ke, mudhari' ke, amar ke, nahi ke, atau seumpamanya, mesti tugas kita mencari isim kana. Ingat contoh isim kana ayat Al-Quran? Wa kana Allahu, wa kana Allahu aliman. Ingat dia contoh tu, kita akan betul lah dari segi baris isim kana dan khabar kana.
Wa kana Allahu aliman hakiman. Ingat dia punya baris dia. Maka baris depan ni sebab apa? Dia panggil isim kana. Maka dia bagi atas ni sebab apa? Khabar kana. Ingat contoh dulu, baru ingat dia punya teori. Ya, isim kana bagi depan, khabar kana baris atas. Ya. Tetapi kalau saya tak nak sebut nama Allah, saya boleh sebut juga. Apa makna kana? Adalah. Itu terjemah dia. Telah, adalah, tak sesuai. Adalah. Tapi ni fi'il madhi ya. Adalah. Ia tak payah sebut sebab dah ada isim kana. Adalah. Allah itu maha mengetahui. Okay. Kalau saya tidak mahu menyebut perkataan Allah, saya juga boleh sebut macam ni. Wa kana aliman hakima. Boleh. Cuma kita juga bertugas bila jumpa kana kena cari apa? Mesti cari juga isim kana. Tidak dapat lagi. Walaupun tidak disebut. Maka kaedah mencari isim kana di sini ialah cari dhamir yang tersembunyi. Ya, kena isim kana sama juga apa? Apa dhamir tersembunyi di sini? Huwa. Huwa tu siapa? Kita akan dapat kembalikan juga. Huwa tu ialah Allah. Adalah apa? Adalah dia. Dia tu ialah Allah. Adalah dia itu aliman, maha mengetahui. Maka dia kekal seperti ini juga khabar kana. Boleh? Jadi cara mencari isim kana dan khabar kana seolah-olah macam mencari fa'il. Sama je. Tapi kita bila jumpa kana, kita walaupun fi'il madhi, kita tak boleh kata mana fa'il dia, salah. Ya? Bila jumpa kana kena cari isim kana yang bagi depan. Ya? Lepas tu kena cari khabar kana baris atas. Sebab dia berasal daripada ayat mubtada dan khabar. Asal dia mubtada. Mubtada makna apa? Subjek. Khabar makna apa? Predikat. Ya, itulah asalnya. Subjek bagi apa? Depan. Khabar bagi apa? Depan juga. Mubtada khabar dua-dua bagi depan. Asal dia Allahu alimun. Cuba terjemah Allah. Allah itu X adalah maha mengetahui. Ini ayat mubtada khabar dia asal dia. Tetapi bila dikacau oleh kana, kana ini mengganggu mubtada khabar, menjadikan isim dia bagi depan kekal dan menjadikan khabar dia bagi atas. Allahu alimun. Allah tu adalah maha mengetahui. Kana Allahu aliman. Adalah Allah itu maha mengetahui. Ya. Okey, kalau kita tak jumpa isim kana macam ni, terang menderang ni bagi depan, tuan-tuan mesti cari juga isim kana dia pada dhamir yang tersembunyi. Huwa. Dan huwa ni kembalikan semula kepada yang empunya diri, iaitu Allah. Macam mana nak terjemah? Kana adalah dia. Dia iaitu Allah maha mengetahui. Bila kita jumpa kana, apa tugas kita? Cari isim kana. Ada tak isim kana bagi depan? Tak ada. Maka kita kena mencari dhamir yang tersembunyi di sebalik kana. Apa dia? Hiya. Hiya tu apa? Al-jibal. Apa makna al-jibal? Gunung ganang. Bukit bukau. Itu jamak. Ini dipanggil jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir untuk benda, formula dia jamak taksir. Ya? Taksir untuk benda. Orang Arab kata li ghairil aqil, iaitu yang tidak ada akal.
maka kita kena buat dia punya formula dia. Jantina dia akan jadi muannas, perempuan. Saya tulis perempuan P Laki tinggal Ustaz. Okey. Jadi kesimpulan dia untuk formula jamak taksir untuk benda, jantina dia sama juga perempuan, bilangan dia akan jadi laki. Bilangan dia mufrad ke walaupun dia jamak tetapi dia akan jadi satu semula, mufrad. Jadi kalau kita nak gunakan dhamir dia, dhamir huwa ke hiya, kita mesti guna hiya. Sebab dia dikembali semula kepada jantina dia perempuan dan bilangan dia satu, hiya. Kalau kita nak guna dhamir muttasil hu ke ha, untuk perempuan satu, dia akan jadi ha. Kalau kita nak guna isim isyarah, dia akan jadi hadza ke hadhihi, hadhihi. Kalau kita nak tunjuk jauh, kita guna zalika ke tilka, kita akan guna tilka sebab dia untuk perempuan. Kalau kita guna isim mausul, nak guna apa? Allati. Okey, ini formula untuk jamak taksir yang tak ada otak, li ghairil aqil. Ingat otak je tak ada, itu benda. Ada dulu student saya, ini jamak apa ni kak? Jamak taksir. Jamak taksir apa? Li ghairil otak. Jamak taksir yang tak ada otak, ya, makna untuk benda. Jantina dia akan jadi perempuan semula dan bilangan akan jadi satu, maka dhamir kita akan guna hiya. Tengok, nampak? Kanat al-jibal, kembali ha untuk dhamir muttasil, hadhihi tilka allati. Itu semua akan jadi perempuan satu kalau kita nak apa ni, kembalikan dia. Okey. Dah bila kita jumpa kana, kita kena cari apa? Isim kana. Isim kana di sini tak ada disebut bagi depan macam ni, maka kita cari dhamir yang tersembunyi iaitu hiya. Hiya ni kembali kepada al-jibal dengan teori jamak taksir ni. Walaupun jibal tu makna bukit, bukau, gunung ganang yang banyak, tetapi jantina dia akan jadi perempuan semula dan mufrad. Sebab tu ganti nama dia hiya. Kembali kepada al-jibal. Bila kita dah jumpa isim kana, kena cari apa? Khabar kana. Khabar kana bagi apa? Bagi atas. Maka mana khabar kana? Habaan. Ini adalah khabar kana. Habaan. Apa makna habaan? Dia debu-debu. Debu-debu. Ia, cuba terjemah fa. Lalu setelah dihancurkan bukit bukau tadi kan, busat, dihancurkan akan bukit bukau atau gunung ganang itu dengan sehancur-hancurnya, lalu kanat, ia telah menjadi, ia tu siapa? Bukit itu telah menjadi habaan, debu. Munbathan, apa makna munbathan? Berterbangan futitat, sarat ghubaran muntashiran mutafarriqan. Kalau saya punya, dia akan jadi debu yang berterbangan, yang berselerak, mutafarriqan, berselerak. Bukit tu berselerak, bukan jangan nampak seketul-ketul bukit tu berselerak, tak, dia dah hancur, macam debu. Munbathan mana yang berterbang atau berselerak. Cumanya kita kena tahu kenapa dia bagi atas. Gunung ganang atau bukit bukau, ia telah menjadi debu yang berterbangan, yang berselerakkan. Kenapa dia bagi atas? Mengikut baris siapa? Habaan. Kalau mengikut ada berapa sebab? 4 sebab. Apa sebabnya tu?
dia adalah sifat. Kalau dia ini sifat, mana mausufnya? Haba'an, debu-debu. Apa sifat debu tu? Berterbangan. Maka dia akan jadi mausuf. Jadi maknanya haba'an ni dia baris atas sebab apa? Sebab apa dia bagi atas? Khabar kana. Khabar kana mesti bagi atas. Dalam masa yang sama dia jadi mausuf sebab sebelah dia sifat. Biasanya kita akan dapat jawapan sifat dulu. Kalau tahu ni sifat, mesti sebelum itu mausuf. Maka dia ada dua peranan. Peranan dia adalah tarik atas tu sebab dia isi khabar kana, dan yang kedua dia berperanan sebagai mausuf. Apa makna mausuf? Yang disifatkan. Iaitu perkataan yang nak disifatkan. Apa makna sifat? Sifat, cakap Melayu. Sifat kepada perkataan yang kita nak sifatkan tu. Nak debu, itu mausuf. Kita nak sifatkan debu, maka debu tu disifatkan sebagai berselerak atau berterbangan. Kalau kita nak kata dia ni mausuf dan sifat, mausuf dan sifat mestilah menepati berapa ciri? Sama. Mesti sama ciri dia. Ya tuan-tuan? Okey, mari kita senaraikan kesamaan mausuf dan sifat. Haba'an munbassah. Pertama, apa yang mesti sama? Baris. Pertama, baris dia. Baris. Maknanya kalau haba'in Baris. mumbassin. Haba'un munbassin. Okey, yang kedua, apa yang sama? Muzakkar muannas. Muzakkar muannas. Ini muzakkar ke muannas? Muzakkar ke muannas ni? Yang sebenarnya tuan-tuan akan tahu dia muzakkar atau muannas, tengok sifat yang dibagi oleh Allah. Sifat dia muzakkar ke muannas ni? Muzakkar. Muzakkar. Kenapa? Tak ada ta marbutah. Kadang-kadang banyak perkataan dalam bahasa Arab kita tak confirm dia punya jantina. Kita akan tahu jantina dia, tengok sifat dia. Kalau Allah menyifatkan dia tu muzakkar, sifat dia ni muzakkar, tak ada ta marbutah, bermakna mausuf dia tu mesti. Dia ini mestilah muzakkar. Sebab bila sebut mausuf dan sifat jantina dia mesti sama. Ketiga, apa yang mesti sama? Bilangan. Bilangan. Ini bilangan berapa? Mufrad. Nampak macam mufrad kan? Sebab dia punya sifat mufrad. Kalau jamak pada ni, dia akan jadi apa? Muannas. Dia akan jadi, kalaulah ini jamak taksir, dia mesti akan jadi muannas. Ya, sebab teori ni. Ya, jamak taksir jantina dia muannas. Tapi sebab dia muzakkar, mesti muzakkar ni. Ya? Jadi dia punya bilangan dia jadi berapa tu? Kita menjangkakan dengan ni dia adalah mufrad. Ini satu benda yang berterbangan disebut mumbassan. Mumbassun. Kalau dua, mumbassani atau mumbassaini. Kalau jamak dia mumbassuna atau mumbassina. Kalaulah ada, ya. Jadi dia tak guna jamak, bermakna dia mufrad. Ini mufrad, ni mesti mufrad bilangannya. Keempat, apa yang mesti sama? Ma'rifah nakirah. Dia punya ni. Kalau tanwin dengan tanwin, itu dia panggil nakirah. Makna tanwin dengan tanwin mesti sama. Kalau alif lam dia akan jadi apa? Al-haba, al-mumbassa. Tak boleh tanwin ni. Mesti sama alif lam atau tanwin dia. Kalau alif lam, al-haba, al-mumbass. Ya? Tapi sebab dia tanwin, mesti dengan tanwin. Maka mausuf dan sifat mesti menepati empat ciri tersebut. Ya? Kalau kita nak buat exercise boleh. Ni dah lama macam tak terbersih. Ya? Cuba tuan-tuan dan perempuan buka muka surat 72. Mari kita
mestilah menepati empat ciri tersebut. Ini ya Allah. Okey, mausuf dan sifat mausuf yang perkataan yang pertama dan perkataan kedua dipanggil sifat. Ataupun kalau kita jumpa man'ud dan na'at, kalau orang sebut begitu jangan keliru. Cuba tengok muka surat 72. Tengok dia punya tu ayat tu. Mana mausuf dan sifat? Mesti tengok empat ciri sama kalau kita nak dakwa mausuf dan sifat. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Mana mausuf sifat? Cuba sebut gabungan dia. Khuluqin 'azimin. Apa makna khuluqin? Ini khuluq, ini akhlak. Akhlak tu adalah jamak. Apa beza? Saya dengar Ikim baru ni, Dr. Farid kata membezakan perkataan khalqun. Apa makna khalqun? Ciptaan, tapi ciptaan luar. Maknanya Allah jadikan kita telinga, kaki. Tapi khuluqun ciptaan juga, tapi ciptaan yang lahir daripada dalaman. Akan melahirkan akhlak yang baik. Itu dipanggil khuluqun, jamak dia akhlakun. Itu jamak taksir. Akhlak yang kita sebut dalam bahasa Melayu itu adalah jamak taksir. Ya. Jadi maknanya ini khuluq, ini satu. Apa makna khuluqin azimin? Akhlak yang agung, yang tinggi. Ini makna nak sifatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tengok ayat kedua sebelah kiri. Wa qalat ajuzun hakim. Mana dia maksud sifat? Ajuzun hakimun. Apa makna ajuz? Tua. Nah, tua, lemah. Hakimun mandul, tak boleh beranak. Ini apa ni? Laki ke perempuan? Ya. Tetapi perkataan ajuz di dalam bahasa Arab dikhaskan untuk perempuan. Lemah. Sebab itu kalau dikatakan orang lelaki itu ajuz, dia orang akan boleh bertumbuh. Kata lemah. Tua pun dia tak akan mahu dikatakan ajuz. Sebab ajuz itu gelar untuk orang perempuan yang lemah. Ya, dah tua, perempuan tua maknanya. Ya. Dia sebut musinnun, orang yang berumur saja. Okey, hakimun di sini juga mandul, ini gelaran khas untuk orang perempuan juga. Ini dijawab oleh isteri Nabi Allah Ibrahim AS. Ketika mana isteri dia lama tak dapat anak, ya, Siti Sarah tu. Akhirnya malaikat bagi berita gembira, ya, kamu akan dapat seorang anak. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ya, mana kami bagi berita gembira dengan satu anak. Dia tak boleh percaya. Ya, fasakkat wajhaha. Maka dia pun cakap tanpa muka, ish, tak boleh, mana boleh. Waqalat, dan dia isteri Nabi Allah Ibrahim kata, ajuzun aqimun. Aku adalah seorang tua lagi mandul. Dah lama kahwin tak beranak, tua pula lagi. Ya? Jadi maknanya dia tak percaya masa tu. Baru malaikat ingatkan, ya, Allah boleh buat apa saja. Jadi ini adalah sifat untuk orang perempuan, walaupun dua-dua perkataan tu tidak ada tanda tamarbutah. Tak apalah, sebab orang Arab tak payah sebut ajuzah aqimah. Sebab dua-dua perkataan tu ialah untuk perempuan. Macam Allah macam perkataan hamil. Apa makna hamil? Ya, yang mengandung. Asalnya hamil tu isim fa'il, yang membawa. Tak payah sebut perempuan tu hamilah, sebab orang lelaki tak mengandung. Ya, kata hamil digunakan macam tu, tapi sudah difahami. Okey, waqalat ajuzun aqimah.
Okey, cuba tengok seterusnya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Mana maksud sifat? Ya, yang pertama ialah baldatun tayyibatun. Ya, negeri yang baik. Rabbun ghafurun, Tuhan yang Maha Pengampun. Okey, dua itu adalah jumlah gabungan mausuf dan sifat sebab dia menepati 4 ciri. Tengok baris dia sama tak, jantina dia sama tak, bilangan dia sama tak, tanwin atau alif lam dia sama ke tidak. Tengok ayat yang keempat. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Mana maksud sifat? Kitabun karimun. Sama apa makna kitab? Kitab, tetapi dalam kisah ini dia kisah Nabi Sulaiman, dia surat. Balqis kata, dicampakkan kepada aku sepucuk surat yang apa? Karimun, mulia, kerana terdapat di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu-satu ayat Quran yang ada bismillah di tengah dia. Surah An-Naml. Cuba tuan-tuan tengok ayat-ayat seterusnya. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Mana maksud sifat? Malan mamduda. Apa makna malan? Harta. Mamdudan, yang dipanjangkan, makna tidak putus-putus, tak ada penghujung dia. Malan mamdudan, itu mausuf dan sifat. Harta tu yang sifatnya tak putus-putus. Minal mu'sirati ma'an sajjaja. Mana mausuf sifat? Ma'an sajjaja. Apa makna ma'an sajjaja? Air yang mencurah-curah, turun mencurah-curah sifat dia. Mesti sama ciri dia, bagi atas, mufrad, muzakkar, alif lam, tanwin. Litakulu minhu lahman tariya. Mana mausuf dan sifat? Lahman tariyan. Apa mana lahman? Daging. Apa sifat daging tu? Tariyan. Apa makna tariyan? Lembut. Daging apa tu? Daging ikan. Allah menyatakan antara nikmat Allah, keluarkan daripada perut perut laut itu lahman tariyan, iaitu daging yang lembut, iaitu daging ikan. Udang pun masuklah, ketam pun masuk rasanya, sebab semua lembut kan. Yang keras cengkerang dia tu. Wa dhillim mamdud. Mana maksud sifat? Zillin. Apa sifat dia? Mamdud. Apa makna zillin? Naungan, bayangan. Mamdud, yang berpanjangan. Maknanya naungan pokok-pokok dalam syurga tu. Kalau matahari pergi ke mana pun, dia tetap menaungi ahli syurga tu. Kita kalau kat dunia, sampai matahari tegak, bayang sudah tak ada dah kan. Pergi ke sana, kena pula matahari kat sini. Matahari terbit, kena sebelah sini pula. Tapi dalam syurga tak, naungan tu berpanjangan dan tak kena kepanasan matahari. Tapi kulit kita tetap elok lah, walaupun tak kena tu. Nanti fikir pula tak kena vitamin D pula ni. Gatal pula nanti. Tidak ada gatal-gatal di dalam syurga. Seterusnya, fi kitabim maknun. Mana maksud sifat? Kitab. Itu mausuf. Apa sifat dia? Maknun. Apa makna maknun? Yang tersimpan. Itu kitab apa tu? Itu Lauh Mahfuz. Kitab yang tersimpan, elok, tak boleh dikacau oleh siapa-siapa. Ila miqati yaumin ma'lum. Mana dia maksud kan? Yaumin ma'lum. Apa makna yaumin? Hari.
Ya, mana kita nak sifatkan hari itu apa sifatnya? Maklum. Ma makna maklum? Yang maklum, diketahui, yang ditentukan. Ya. Fi lauhin mahfuz. Mana maksud sifat? Lauhin mahfuz. Ya, mesti sama ciri yang keempat ni. Kalau nak sebut mausuf, benda yang kita nak sifatkan dengan sifat dia mesti sama. Apa makna lau? Ya, itu jadi istilah kita lauh mahfuz. Tapi lauh tu makna apa? Papan catatan. Ya, dipanggil lauh mahfuz, yang dipelihara. Siapa-siapa tak boleh kacau. Itu catatan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, itu tak berubah. Dia dalam pengetahuan ilmu Allah yang telah dicatatkan oleh qalam. Ya, qalam Allah Taala. Zalikal fawzul azim. Mana maksud sifat? Al-fawzu al-azimu. Apa makna al-fawzu? Al-azimu, yang besar. Itu mausuf dan sifat. Ya. Wal yaumil mau'ud. Mana mausuf sifat? Apa makna al-yaumil mau'ud? Hari yang dijanjikan. Biasanya mausuf sifat diterjemahkan yang tengah, menyatakan sifat hari yang dijanjikan, lelaki yang baik, kereta yang besar, ya, pelari yang pantas. Dia ada yang, itu sifat, ya. Fa'arahul ayatal kubra. Mana dia? Al-ayatal kubra. Sama ke ciri dia? Jantina dia sama tak? Pertama, al-ayah makna apa? Tanda. Di sini, tanda di sini maksudnya mukjizat. Tanda kebesaran Allah pada Nabi Allah Musa, mukjizat. Al-kubra, apa tanda muannas dia? Alif maksura. Ingat tak tanda muannas? Ya. Tanda muannas yang pertama apa? Ta marbutah. Contohnya mar'atun. Ini ta marbutah. Yang kedua apa tanda muannas? Alif maksura. Contohnya sughra, kubra. Ni. Yang ketiga apa dia? Hujung dia alif hamzah. Ini dipanggil apa? Alif mamdudah, panjang. Ya, hamra. Ya. Safra. Semua kala-kala akan jadi muannas dengan tambah alif hamzah. Safra, hamra, bayda, sauda. Ini tiga tanda asasi untuk muannas. Jadi al-ayah tanda muannas dia ialah ta marbutah. Al-kubra tanda muannasnya ialah alif maksurah. Jadi apa makna al-ayat al-kubra? Mukjizat yang besar, tanda yang besar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mana maksud sifat? An-nafsu al-mutmainnah. Setuju tak? Kalau setuju, alif lam dia sama tak? Bilangan dia sama? Bilangan dia berapa? Satu, mufrad, ya. Seterusnya dia punya baris sama tak? Sama. Seterusnya syarat yang keempat mesti sama, ialah jantina ni. Sama tak? An-nafsu jantina dia apa? Mana tahu? Ini beberapa perkataan yang kita telah kenal pasti di dalam bahasa Arab. Kita telah rakamkan dalam muka surat berapa? Tuan-tuan, jantina perkataan surat 46. Ulang kaji semula. Macam mana mengenal jantina perkataan? Muka surat 46 buku kita, Jumpa tak? Okey. Yang pertama, kategori yang pertama yang kita kata tadi, ta marbutah, mati jannah, alif maksurah, sughra, alif mamdudah, bayda dan kawan-kawannya. Itu kategori pertama. Yang kedua, semua anggota kita yang sepasang, daripada mata, tangan, bibir, sepasang tak? Mulut sepasang juga.
Siapa ada dua mulut? Mulut tak, dia tak termasuk. Bibir saja. Asyafah, ya, dia muannas sebab dia sepasang. Tangan, kaki, lutut, paha, buku lali sampai mana-mana yang sepasang tu adalah muannas. Kemudian yang ketiga, nama yang Allah bagikan kepada angin, macam rih, samum, dalam Al-Quran dia adalah muannas. Keempat, ya, api neraka, semua nama-nama yang diberikan oleh Allah Ta'ala dia adalah muannas, ya. Dan yang kelima, ini sudah dikenal pasti dalam bahasa Arab berdasar pengalaman-pengalaman kita dalam ayat Quran, dia telah dikatakan muannas, ya. Kata ardun, harbun, syamsun, sama'un, nafsun, ya, khamrun, ruhun. Kalau ada kata ruh juga dia adalah muannas, ya. Sabilun, sabil jalan, dia disebut muannas juga oleh Allah Taala di dalam Al-Quran. Itu dia, ya, tanda-tanda kita mengenal jantina perkataan. Okey, kembali semula muka surat berapa tadi? 72. Ya, 72, Okey, ambil sikit lagi. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Mana dia? Mausuf dan sifat. At-tammah. Apa makna tammah? Malapetaka. Apa sifat malapetaka itu? Yang amat besar. Itu kiamat, ya. Minasyajaril akhdar. Mana maksud sifat? Asyajar mana apa? Pokok. Apa sifatnya? Akhdari. Pokok yang berwarna hijau. An-najmus saqib. Ya. Mana maksud sifat? An-najmu. Apa makna najmu? Bintang. Apa sifatnya? Yang mengelip, yang berkerlipat, yang memancarkan, ya. Nah, itu as-saqib. Jadi contoh-contoh ini menyenangkan kita untuk memaham bahawa perkataan itu adalah mausuf dan sifat. Mausuf baris apa? Baris apa mausuf? Tidak ada baris tertentu. Dia bagi atas ni sebab apa tadi? Sebab dia khabar kana, Kalau dia lepas huruf jar dia akan jadi fi habain mumbathin. Ya, kalau dia akan jadi misal kata fa'il, dia akan jadi baris depan, dia akan jadi habaun mumbathin. Jadi mausuf tidak ada baris yang tersendiri. Dia bergantung kepada siapa, ya, peranan dia sebelum itu. Okey, ini yang dikatakan tuan-tuan dan puan-puan mausuf dan sifat. Okey. Boleh tak berehat 2 minit? Sekejap, ya. Selepas ni saya nak nak masukkan satu lagi bab adik-beradik dia. Cuba tuan-tuan tengok dulu satu bab. Dia perkataan bergabung. Mausuf dan sifat dua perkataan bergabung. Satu lagi yang disebut bergabung tu, yang pertama mudhaf. Yang keduanya mudhafun ilaihi. Okey. Jadi kita kena kenal pasti dua perkataan bergabung dalam Quran. Satu yang disebut mausuf sifat dengan ciri ini, satu mudhaf mudhafun ilaih. Cuba buka buku. Cari sendiri, ya. Dia dekat sebelah mausuf sifat juga.